Assalamualaikum kawan-kawan. Menu kali ini adalah perkongsian cara saya buat sotong masak diraja. Rasa dia seakan-akan macam rendang juga. Okey, sotong ni kelihatan dia kembung sebab kepala sotong tu kita sumbat kat dalam perut sotong tu ya. Jadi dia nampak cantik, bulat, kembang gitu. Mula-mula kita nak rebus sotong ni sebentar je, anggaran 2 minit. Kita masak anggaran 2 minit. Kita masukkan air anggaran 3 sudu besar saja sewaktu kita nak merebus sotong. Okey, bahannya 1,5 inci lengkuas, 5 ulas bawang putih, 1 labu besar bawang besar, 1 inci halia, 1,5 inci kunyit hidup. Okey, 1 hulai daun kunyit, 1 keping asam gulugo, 2 batang serai diketuk, 1 kotak santan kara, 3 sudu besar anggaran 3 sudu besar cili kering yang kita kisar halus. Okey kawan-kawan, mula-mula kita tumis serai. Kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Okey, kemudian kita masukkan cili kisar anggaran dalam 3 sudu besar. Seterusnya kita tumis biar lama sedikit, api jangan besar. Okey, kita tumis sehingga terbit minyak. Lepas tu serbuk rasa, garam, sambil itu. Okey, dah terbit minyak. Bismillah. Kita kena rebus, jangan banyak guna air sebab sotong dia akan mengeluarkan air. Kita masuk separuh saja sebab saya tak nak kuah ni terlampau banyak. Kalau kawan-kawan nak berkuah, boleh masukkan semualah sotong. Saya tak nak, saya nak buat pekat-pekat ya. Okey kawan-kawan, kuah kita sudah hampir pekat. Okey, bolehlah kita masukkan sotong. Seterusnya bolehlah kita masukkan irisan daun kunyit. Jadi kalau kita masak ni anggaran dalam 3 minit macam itulah. Kalau kita masak terlampau lama, nanti sotong kita menjadi liat. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga selesai. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.